Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya makan pagi dah. Hari ni Mak Tin nak share ni tumis laksa. Ada orang panggil juga macam dia macam mi inilah mi rebus. Mi rebus Terengganu. Tapi dia kita buat dengan mihun. Sedap ni Dia simple je. Tapi sedap ni makan. Nak makan pagi ke malam ke boleh belaka. Dia letak lada hitam dalam tu. Makan pula dengan sambal kicap. Allah sedapnya. Maya tengok cara-cara Mak Tin buat dia. Senang saja. Ni Mak Tin letak sawi antara bahan dia lah. Kalau nak letak kangkung pun boleh juga. Kita guna mihun hari ni. Lepas tu Mak Tin bubuh ayam sebab anak-anak Mak Tin dia suka makan ayam. Kalau saya awal rajin boleh juga letak calong ikan. Ikan ambil isi tu buat bulat-bulat. Lagi manis rasa dia. Tapi dah anak-anak bahi makan ayam, kita buat ayam lah. Bawang merah, bawang putih kita tumbuk. Jangan mayang. Tumbuk lagi sedap. Tumbuk dulu. Mula-mula kita tumis lah. Lepas tu kita tumbuk bawang merah dengan bawang putih tu. Tumbuk tak payah hancur-hancur sangat pun tak apa dah. Gini je, lebih kurang gini tak apa dah. Lepas tu tumbuk sekali dengan lada hitam. Tapi Mak Tin sebab rumah Mak Tin ni memang lada hitam Mak Tin blend. Jadi kita letak suku pun tak apa. Kalau nak tumbuk sekali pun tak apa lada hitam tu. Lepas tu kita goreng dulu, tumis dulu biar masuk sikit bawang tu. Allah, bawang ni dengan campur dengan lada hitam tu. Lepas tu letaklah isi ayam. Kalau saya nak tukar dengan daging ke seafood ke boleh. Nak letak isi ikan lagi sedap. Saya boleh buat macam calong tu. Dulu Mak Tin pernah share dah cara-cara nak buat isi ikan tu. Boleh juga. Tapi dah sebab anak-anak Mak Tin berahi ayam, jadi kita buat ayam lah. Lagipun ayam ni senang sikit. Lepas dia tumis sikit ayam tu, masak dah sikit, kita bubuh air. Air tu bandar kita lah, kuah banyak mana kita nak buat tu. Lepas kita bubuh lah garam, gula, perasa. Ikut cukup biar dia cukup rasa lah, ikut selera kita. Lepas kita letaklah sayur. Mak Tin guna hari ni sawi dengan carrot. Kalau saya nak letak sawi putih ke, nak letak kangkung pun boleh juga. Sedap juga bubuh kangkung. Bila dah anggur masak dah belaka tu, kita letaklah mihun. Mihun hak kita celak. Mihun hak kita rendam air dah. Lepas tu tunggulah sampai dia masak, sampai mi tu lembut lah. Mi dia lembut dah sikit, kita letaklah telur. Mak Tin letak telur 2 butir ni. Kalau nak makan ramah, nak sutir seorang boleh lah letak ikut kita lah. Mak Tin letak 2 butir je telur tu. Jangan lama-lama sangat dan letak telur tu. Kalau nak tambah daun sup, beres dah. Boleh angkat dah. Makan panas-panas ni. Kalau ada ada jeruk ke, cili potong ke, Allah sedap ni. Dia simple je. Tapi sedap. Makan malam-malam pun boleh juga ni. Saya kalau tak tahu nak buat menu benda, boleh try tumis laksa. Dia panggil tumis laksa ke mi sup. Bukan mi sup, mi rebus kita panggil juga. Selamat mencuba.